Sebab tu tuan-tuan, kita kalau tak baik sangat pun, bagilah ada kawan-kawan yang baik, kan? Sampai tak pernah duduk langsung dengan orang-orang yang beriman ni. No, start daripada bangun tidur, kawan kerja dia semua yang tak semayang, partner perniagaan dia semua yang jenis tunggang arak. Dia balik rumah pun ke semua ahli rumah dia tak semayang, ada yang tak tutup aurat, berjudi dan sebagainya. Lingkungan hidup dia tak ada langsung orang soleh. Ada orang macam ni? Ada. Kesian orang macam ni. Bukan kita nak suruh muliakan kita ke nak muliakan siapa, tak. Saya cuma bagi tahu bahawasanya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman boleh memberi syafaat. Orang soleh ni siapa dia, Ustaz? Tak kira lah kawan-kawan ke, dia ayah kita ke, orang soleh tu anak kita ke, orang soleh tu jiran kita ke, sesiapa yang mengenali kita, dia boleh memberikan syafaat seandainya dia ahli syurga.